Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Tayandamin bin Muhammad Najib dan saya berusia 11 tahun. Saya bersekolah di SK Sungai Dada. Pada hari ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Peniup Seruling dari Hamlan. Pada suatu hari, bandar Hamlan telah ditawani tikus. Tikus-tikus ini sangat bising dan garang, lalu menghabiskan semua makanan yang mereka temui. Penghuni Hamlan berasa semakin risau kerana makanan mereka semakin berkurang. Datuk Bandar mengumumkan bahawa ada ganjaran yang sangat besar menanti sesiapa yang dapat menghapuskan tikus-tikus itu. Ramai yang mencuba tetapi gagal. Pada suatu hari, datang seorang lelaki yang berpakaian aneh. Dia berkata, "Aku adalah peniup seruling ajaib. Saya mampu menghapuskan tikus-tikus itu." Datuk Bandar menjawab, "Baiklah, jika kamu berjaya, wang ini akan menjadi milikmu." Datuk Bandar mula meniup serulingnya. Semua tikus lari keluar lalu mengikutinya. Peniup seruling naik ke atas sebuah perahu. Lalu, manakala tikus-tikus itu pula terjun ke dalam sungai, semua tikus mati dan lemas. Peniup seruling pergi menuntut wang yang telah dijanjikan. Tetapi, Datuk Bandar enggan membayarnya. Dia berkata, "Tikus itu sudah pergi. Kamu pergi dari sini." Peniup seruling berasa marah. Dia berkata, "Kamu akan menyesal kelak." Dia mula meniup serulingnya semula. Semua kanak-kanak lari sambil ketawa, menyanyi dan menari sambil mengikutinya. Ibu bapa memanggil anak-anak mereka, tetapi tidak dihiraukan. Kanak-kanak itu tetap pergi mengikuti peniup seruling yang beredar dari bandar itu. Akhirnya, mereka sampai di gua lalu masuk ke dalam gua yang sangat besar. Penghuni bandar menunggu kedatangan anak-anak mereka, tetapi tidak menanti sehingga sekarang. Kawan-kawan, pengajaran daripada cerita ini ialah kita tidak boleh memungkiri janji. Sekian, terima kasih.